Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat mi ayam. Jadi permulaan dia Pak Murad nak masuk mi ni dulu. Mi ni nak goreng dulu. Jadi Pak Murad buka api lah. Lepas tu Pak Murad nak buh minyak bijan. Ni Pak Murad kacau ni nak goreng ni dulu kamu kicap. Tengok bau kami wangi bau. Jadi Pak Murad masukkan kicap. Masukkan kicap. Sampai dia warna lah. Nampak warna hitam sikit tu kan. Sekejap lagi Pak Murad angkat lah. Pak Murad buka api lah. Pak Murad dah angkat ni dulu. Ni Pak Murad nak tumis barangnya lah. Pak Murad masukkan minyak dulu. Panis je minyak ni kan. Pak Murad masuk barang ni. Kali ni pun dah panis. Minyak pun dah panis. Jadi Pak Murad masuklah bawang putih sama bawang merah tu. Dua jenis je. Bila dia ni dah masak kan. Dah nampak layu dia kan. Pak Murad masukkanlah cili dia pula. Jadi Pak Murad masukkan cili dia. 2 sanduk lah habis kurang. Tambah lah sanduk sikit dah. Kan takut tak bodeh pula. Tu dah. Bila dia dah melogak sekarang, Pak Murad masuklah barang lain. Nampak pun dia dah melogak tu kan. Dah nampak melogak panis dah. Jadi Pak Murad masukkan ayam. Ayam yang dah dipotong. Biarlah ayam ni kosut dulu. Jadi Pak Murad nak masukkan fishball. Ni fishball Pak Murad masukkan. Jadi Pak Murad masukkan abaknya carrotnya kan. Carrot ni kalau lambik masukkan dia korek. Masukkan dia dulu. Biar dia lembut kan. Jadi satu barang ni Pak Murad. Para koli ni pun korek juga. Masukkanlah dia dulu. Pak Murad masukkan air lah sikit. Kalau tak ada air macam mana nak lembut kan. Mi ayam ni mesti nak ada kuah. Tak ada kuah pun namun. Pak Murad masukkan air. Kalau tak cukup air ni kan Pak Murad tambah lagi. Ni Pak Murad masukkan sos tiram. Lepas tu Pak Murad nak masukkan jagung pula. Jagung. Masukkanlah tomato dia. Tu dah. Tunggulah dia melagak. Masuk udang pula. Lepas ni masuk kecap pula. Nampak dah melogak, Pak Murad masuk. Telur 2 biji. Tu dah. Jadi Pak Murad masukkan sawi lah. Masukkan sawi pula. Sikit garam. Jangan banyak-banyak mana. Sekarang kok masin. Pasal mi tu dah masin. Kalau buh garam kan, masin. Pak Haji nama tu taruh lah. Ambil rasa dia kan. Ni apa rasa sedap ni pun taruh lah sikit. Ambil rasa. Tu dah. Kalau tak ada kan tak sedap pula. Pak Murad nak masukkan pemokat dia. Tepung jagung. Ni dah. Kalau tak pokat kan tambahlah lagi tepung jagung kan. Biar dia pokat. Ni dah masak lah ni. Jadi Pak Murad nak angkat lah dia. Nak tutup lah api Tutup api Guys, inilah hasilnya mi ayam. Mantap.